Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi kek batik klasik yang lembut dan manis. Okey, untuk buat kek batik ni senang je, bahan-bahan semua yang ada dekat dapur. Okey, ni ada margarin, Milo, susu pekat, biskut dan juga sedikit serbuk koko. Okey, mula-mula kita cairkan dulu margarin dalam periuk sebanyak 250 gram. Pakai api yang sederhana je. Kemudian bila dah agak cair tu, bolehlah masukkan setengah cawan susu pekat manis. Okey, kalau nak manis boleh lebihkan susu pekat. Okey, kita kacau sekejap. Kemudian bolehlah masukkan 1 cawan Milo bersama dengan 1/4 cawan serbuk koko ataupun lebih kurang 2 sudu besar serbuk koko untuk nak rasa lagi kecoklatan dia tu. Kacau sehingga semuanya sebati dan dia punya tekstur tu akan jadi lebih pekat macam ni. Okey, barulah kita perlahankan api. Sebelum tu, bolehlah sediakan 1 paket biskut Mary yang biasa original. Patah-patahkan biskut ni supaya dia jadi bahagian yang kecil dan senang untuk digaul dengan adunan coklat nanti. Masukkan biskut Mary tadi ke dalam periuk, kemudian kita gaul rata sehingga semua biskut tu tersalut dengan coklat. Okey, bila biskut tadi tu dah bersalut dengan coklat macam ni, barulah masukkan ke dalam loyang. Kali ni saya gunakan loyang yang berukuran 8x8 inci. Alaskan loyang dengan plastik ataupun baking paper supaya bila kek batik dah sejuk nanti tu senang untuk kita angkat keluar daripada loyang. Kalau tak nanti memang susahlah kita nak potong dia. Bila biskut dah masuk dalam loyang, jangan lupa kita padat-padatkan biskut ni supaya dia punya lapisan tu akan nampak cantik bila dipotong nanti. Kalau tak nanti akan ada rongga-rongga yang tidak terisi dengan biskut. Okay, bila kek dah padat macam ni, bolehlah sejukkan dulu dalam peti ais lebih kurang 3 hingga 4 jam bagi coklat dan juga Milo tadi tu dia set. Okey, ni dia kek tadi dah pun sejuk sepenuhnya. Selepas keluar daripada peti ais tu, rehatkan kek ni bawah kipas dulu lebih kurang 10 hingga 15 minit. Kalau tak nanti agak keras juga kita nak potong dia. Kemudian bolehlah dipotong mengikut saiz yang kita nak. Okey, dah siap pun kek batik klasik. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je nak buat kek batik ni, semua orang suka makan. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.